Pastinya ramai tidak menyangka ikan predator seperti haruan turut menjadi buruan peminat ikan hiasan. Manakan tidak, spesies ikan yang dikenali sebagai cana itu turut menampilkan warna dan corak unik lagi tersendiri. Ekoran tarikannya yang tersendiri, peminat tegar sanggup berbelanja besar untuk memiliki ikan ini. Antaranya Muhammad Faiz Ramilan, 35 tahun dari Kota Baru, Kelantan ini. Puluhan jenis ikan cana dibelanya sejak 2018 selepas tertarik dengan sifat ikan berkenaan selain pelbagai warna dan corak menarik. Cana ini banyak memberi interaksi apabila kita bermain, memberi makan. Dan sifat agresif dia itu macam saja membela seekor predator di dalam air. Spesies eksklusif cana menjadi buruan pengumpul dan pembiak. Susulan harganya boleh mencecah RM1,000 bagi setiap inci tumbesarannya. Ia bagaimanapun menuntut penjagaan rapi dan komitmen tinggi pembelanya. Dua jago negara, Shafidau Sahrom dan Dato' Azizul Hasni Awang menebus kehampaan kehilangan pingat dalam acara pecut semalam apabila bangkit di Velodrome Izu hari ini untuk memenangi pingat perak dan gangsa dalam acara Kirin. Shafidau Sahrom dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadiahkan podium berganda buat Malaysia di Velodrome Izu siang tadi sekaligus mengembalikan keceriaan kem basikal trek kebangsaan di mana Shafidau menamatkan perlumbaan di tempat kedua manakala Azizul Hasni melengkapkan podium di kedudukan ketiga. Pingat emas acara Kirin itu bagaimanapun berjaya disambar pelumba tuan rumah Kaya Ota yang sekali lagi membuktikan bahawa dia adalah pencabar utama Shafidau dan Dato' Azizul Hasni di Sukan Asia Aichi Nagoya September depan. Semalam kedua-duanya hampa dalam acara pecut selepas gagal melepasi kelompok 8 terbaik untuk mara ke pusingan kedua. Apapun, pencapaian di Shizuoka ini dilihat petanda positif buat Shafidau yang semakin konsisten selepas muncul juara Kirin pada Piala Trek Indonesia minggu lalu selain kembali memperagakan kayuhan agresif di pentas antarabangsa. Pelumba dari Muar itu bergelut untuk pulih dari pembedahan lutut yang dijalaninya sebelum ini. Pelan tindakan pembangunan belia Malaysia PBM 2035 dilancarkan bagi menyelahkan potensi golongan itu secara holistik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengumumkan program Rakan Muda diperkukuh dengan penjenamaan semula kepada Rakan Muda Madani merangkumi 10 gaya hidup golongan belia. PBM 2035 diasaskan dengan 7 teras utama termasuk kepimpinan digital, kecerdasan buatan AI, pendidikan dan peluang pekerjaan. Ia bagi memastikan golongan belia dilengkapi kemahiran masa depan. Peruntukan tambahan turut disalurkan kepada Majlis Belia Malaysia untuk menjayakan inisiatif ini. Majlis Belia Malaysia mempunyai peranan selaras kegiatan belia, menggerakkan peserta-peserta belia di bawah naungan Kementerian Belia dan Sukan. Di tahun ini, baiklah, saya setuju tambah jadi 5 juta keseluruhannya. Menerusi pelan ini, pelaksanaan dasar dan program belia di setiap kementerian juga diselaraskan. Satu program mega Rakan Muda Madani turut dilaksana setiap bulan bagi menggalakkan penglibatan aktif belia dalam pelbagai bidang pembangunan diri. Dalam perayaan itu, Perdana Menteri berkata reformasi ekonomi madani terus memperkukuh momentum pertumbuhan negara. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpaksikan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab. Dalam satu kenyataan, Perdana Menteri berkata, pendekatan ini membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Pengurusan fiskal yang bertanggungjawab membolehkan kerajaan mengurangkan dampak kenaikan harga bahan api global terhadap rakyat dan perniagaan. Ini melalui langkah seperti budi madani RON 95 serta budi diesel di samping terus menyokong perbelanjaan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi. Penciptaan pekerjaan yang berterusan serta inflasi yang kekal sederhana turut membantu menyokong permintaan domestik. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan tetap berwaspada terhadap impak konflik di Asia Barat terhadap permintaan global, rantaian bekalan dan kestabilan pasaran. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% bagi suku pertama tahun ini melepasi unjuran awal kerajaan. Pertumbuhan kukuh itu dipacu permintaan domestik serta aktiviti ekonomi yang rancak. Peningkatan ini didorong oleh
perbelanjaan isi rumah yang terus mampan, aktiviti pelaburan yang stabil dan pertumbuhan ekspor yang berterusan disokong oleh E&E, perkhidmatan berkaitan perjalanan dan teknologi maklumat dan komunikasi. Katanya penyaluran program bantuan tunai serta kenaikan gaji penjawat awam telah meningkatkan kapasiti perbelanjaan domestik. Sektor perkhidmatan, pembuatan, pembinaan dan pertanian turut merekod pertumbuhan positif. Manakala perbelanjaan penggunaan isi rumah, pelaburan sektor swasta dan awam masing-masing meningkat secara ketara. Imbangan perdagangan juga mengukuh dipacu pertumbuhan ekspor bersih sebanyak 13.5%. At this point, the impact of the Middle East conflict on Malaysia is assessed to be contained as the economy enters this period from a position of strength, supported by strong fundamentals and also initial conditions. Kadar inflasi juga stabil pada 1.6%. Dalam pada itu, ringgit pula mengukuh 3.3% berbanding dolar Amerika Syarikat setakat 13 Mei lalu. Sementara itu, majoriti syarikat dan rakyat masih berdaya tahan di sebalik krisis bekalan dan tenaga global akibat konflik di Asia Barat. Menurut Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur, kurang 1% daripada peminjam menghubungi pihak bank untuk mendapatkan bantuan. Based on our engagement with the banks, they have not seen a very high number of requests. In fact, even when they approach the businesses, some feels that they don't need it yet at this point of time. They may need it later, but at least they know the facilities, the help is available if they need so. Katanya Bank Negara menyediakan kemudahan bantuan penstabilan PKS bernilai RM5 bilion bagi membantu mereka yang terkesan. Permohonan dibuka bermula hari ini melalui bank tempatan yang terlibat. Dalam pada itu, katanya kadar pinjaman semalam pada 2.75% dilihat masih kekal menyokong pertumbuhan ekonomi. Dalam pada itu, penganalisis berpendapat momentum pertumbuhan ekonomi mampu diteruskan tahun ini. Bagaimanapun, ia dijangka menyederhana pada sekitar 4.6% susulan peralihan fasa kitaran pantas kepada perkembangan KDNK lebih normal. Kami melihat pertumbuhan sekitar 4.6% sebagai baseline yang realistik bagi tahun 2026 dengan domestic demand dan juga teknologi link investment kekal menjadi shock absorber utama kepada ekonomi dalam persekitaran global yang masih mencabar. Risiko kelembapan domestik adalah rendah memandangkan pertumbuhan ekonomi disokong penggunaan isi rumah, perbelanjaan fiskal serta pelaburan domestik. Sektor elektrik dan elektronik serta semikonduktor dijangka kekal menjadi pemacu utama. Bagaimanapun, Malaysia masih berdepan risiko geopolitik serta ketidaktentuan perdagangan global.